Kita datang ni sebab orang ni sebab Allah. Kalau kita ingat barang siapa beribadah kerana manusia hukumnya riak, dan barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia hukumnya syirik. Pernah faham betul-betul? Maksudnya ada yang lagi besar pada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Fikirkan Allah je. Dan orang yang ada kat masjid nampak sahabat-sahabat datang masjid, jangan sindir-sindir kawan tu. Tak pernah nampak, tiba-tiba datang ni pal, la ilaha illallah, kawan tu baru nak datang. Tak adalah singgah semayang jap. Tahu dah, besok hilang lah tu. La ilaha illallah. Cuba bagi yang elok, seronok nampak kau datang ke masjid ni, alhamdulillah. Tapi tahu kau nak kenduri kan? Dia tahu kawan tu nak kenduri. Mana kau tahu? Alah, kau biasa datang memang nak kenduri, tapi apa? Kita orang ni seronok tengok kau datang masjid. Tapi lepas kenduri besok janganlah tak datang. Datang seronok tengok sahabat datang. InsyaAllah. Kalau ada engkau tu seronok. Kenapa pula engkau ni orang yang pandai, kita boleh tukar-tukar fikiran. Macam mana nak sama-sama majukan tempat kita ni? Ya ke? Ya. Macam tu cakap yang baik-baik.